perkongsian tadi sebagai ingatan untuk kita lah sambutan hari Aidiladha nanti. Okey, selamat malam, Assalamualaikum semua. Saya Khalis Hazwan. Okey, terima kasih kepada PMJ kerana memberikan saya peluang lagi sekali. Okey, ini adalah saya rasa kali ketiga saya berkongsi dalam slot dengan PEMJ. Ini semua tak lain tak bukan atas orang kata apa, ajakan daripada Kak Yan lah. Malam ni saya rasa dia tak ada kot dan dia nak bersiap-siap nak pergi ke menunaikan ibadah haji. Okay, so ya, saya orang kata banyak terima kasihlah kepada Kak Yan yang memperkenalkan PMJ dan tak lupa juga kepada Cik Amira yang banyak kali tanya saya macam apa untuk dapatkan update daripada saya lah supaya saya dapat menyampaikan slot pada malam ini. Okay, so insyaAllah saya akan share sesuatu, sharing sedikit daripada orang kata apa, perkongsian pengalaman perjalanan saya dan juga partner saya yang juga merupakan orang kata apa, life partner ataupun isteri lah dalam menyelusuri perjalanan sebagai usahawan. Okey, so sementara saya nak share saya punya slide kat sini, saya minta tuan-puan gunakan ruangan chat. Okay, Cik Amira ada cakap dah, gunakan ruangan chat. Kalau ada orang kata apa, kalau saya tanya soalan ke, kalau tuan-puan ada nak menyatakan apa-apa, nak bertanya soalan, boleh gunakan ruangan chat. Okey, dan tajuk yang saya dan kami pilih adalah kalaulah dulu saya tahu apa yang saya tahu sekarang. Okey, walaupun saya dah tahu sekarang, maksudnya kita tak patut gunakan perkataan kalaulah. Tapi selepas kata apa, saya dah melalui apa yang saya bakal share ni, barulah saya faham, okey, tak payah guna dah kalaulah. Tapi sebabkan apa yang saya lalui itulah yang saya akan nak share lah. Okey, sedikit. So, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak tahu dekat sini kan anda adalah daripada golongan mana? Kalau tekan satu, masukkan key in satu kalau anda adalah bekerja, employee. Type 2 kalau anda adalah yang bekerja sendiri. Dan 3 kalau anda adalah seorang usahawan ataupun pemilik bisnes. Sebab saya just nak tahu saya nak set konteks yang betul lah, ya. Okay, ramai yang thank you the segment Hafiz Hadi. 1, 2. Okay, yang nombor 3 tu pemilik bisnes tu maksudnya dia ada staff, ya. Dia ada bisnes sendiri dan dia ada staff. Shikin 3, KJ 3. Okay, so ramai yang 1 maksudnya adalah yang bekerja. Okay, tak mengapa. 2 juga ada yang bekerja sendiri. Okay, so apa yang saya nak share adalah hari ni bukan training. Sekarang ni bukan orang kata apa, sesi training. Bukanlah saya nak mengajar topik kebiasaan saya iaitu kalut bering apa, tapi dia adalah lebih kepada berkongsi pengajaran daripada perjalanan keusahawanan kami, iaitu saya dan juga partner saya lah. Partner saya namanya Fatin Nadia dan kami bersama-sama menubuhkan satu syarikat yang berkenaan dengan corporate training bernama Nedlisco. Okey, Nedlisco tu sebab ambil daripada Nadia tu, Liz tu nama saya, Khalis. Macam itulah. Okey. Dan yang paling pentingnya ada pula beberapa kesalahan yang kami nak share kat sini dan apa yang membantu kami orang kata apa, grow ataupun bertumbuh lah. Okey. Despite kesalahan dan kesilapan tu, dia sebenarnya adalah untuk kami grow. Okey. Dan perjalanan tu saya ambil daripada kisah ataupun bingkisan daripada kami
bermula sebagai pengusaha perniagaan tadika dan taska. Okey. Perniagaan tadika dan taska, dan orang kata apa? A shift ataupun pertukaran daripada kami berdua sebenarnya sebelum ni adalah graduate IT, bekerja dalam bidang IT, dan bila ditakdirkan berkahwin, selepas tu kami macam tiba-tiba buka tadika. Dan kemudian ada taska juga. So ada dua-dua. Okay, dan along the way lepas tu dah macam lebih kurang 10 tahun macam tu, dan sekarang ni, masa sekarang kami fokus dalam bidang latihan corporate. Okay, jadi kat situlah yang saya nak share lah ya. Okay, dan ini ya, kita punya sudut pandang lah. Saya akan bawakan dari segi, sebab saya punya bidang latihan, orang kata bidang dalam corporate training adalah saya fokus kepada pembangunan sumber manusia. Dan juga saya boleh berkongsikan sikit lah yang banyak pasal dekat semasa kami yang kata dalam sebagai usahawan tadika taska tu, budaya masa tu dan juga kepeningan sebagai pemilik bisnes. High attrition rate tu bermaksud kemasukan dan dan masuk keluar orang kata apa, cikgu-cikgu tadika taska kami. Aduh, bahasa Melayu saya agak tinggi sikit. Okay, alright. So, walaupun kat sini kita ramai yang daripada nombor satu, iaitu yang bekerja, namun bila saya share dari segi orang kata perspektif sebagai seorang usahawan, mungkin boleh jadi indikator kepada yang bekerja lah. Indikator bermakna kalau anda sedang berkhidmat dalam company yang orang kata apa, yang saya banyak share ni, mungkin kena tengok balik peluang lain macam mana. Sebabnya nanti saya akan share lagi lah. Okay, so orang-orang yang ada bisnes ni, yang founder bisnes ni, kebanyakannya dulu pun saya ingat macam ni lah. Saya dan partner saya, kita start tadika pada tahun 2013 secara rasminya. Tapi sebelum tu tahun 2012 tu, pada pertengahan, pada macam kuarter ke-3 macam tu, kami dah hadir banyaklah kursus dipanggil kinderpreneur. Kinderpreneur tu maksudnya usahawan tadika. Jadi saya boleh maklumkan jenama yang kami guna dulu masa tu, because saya dan partner saya memang tak ada pengalaman dalam bisnes. Mana-mana keluarga saya dan keluarga partner saya pun tak ada yang orang bisnes. Jadi ini satu bidang terjun lah. Jadi bidang terjun yang agak orang kata apa, berisiko, tapi kami tak fikir sangat risiko masa tu. Jadi pada permulaannya 2013, 2014, 2015 tu, saya sendiri banyak belajar ilmu-ilmu tentang marketing and sales. Macam mana nak dapatkan lebih banyak income lah untuk bisnes. Tapi along the way, dia punya peak dia adalah pada tahun 2006. Orang kata apa? Yelah, kita bermula kan masa tahun 2012 tu, tuan-puan bayangkan tadika tu tengah renovate lah, belum siap lagi. So kita tak boleh panggil prospek ataupun ibu dan bapa ni datang tengok tadika. Jadi kami ni buat kerja yang agak gila lah masa tu. Jumpa para ibu bapa ni dekat mana tahu? Dekat McD. Jumpa orang kat McD, cerita lah pasal tadika semua kan, apa yang kami dah pergi kursus dengan Little Caliph. Siapa hantar anak dekat pernah hantar anak dekat Little Caliph, ataupun sekarang ni tengah hantar anak dekat Little Caliph. Sebab saya faham Little Caliph tu banyak cawangan dia. Sekarang ni saya dah sampai 500 agaknya. Kat negara lain pun ada. Jadi kalau siapa hantar anak kat Little Caliph, saya mesti tahu kan. Dekat belah Johor pun banyak cawangan Little Caliph. Kadang-kadang bila kami travel ke Johor buat training, ada nampak tadika Little Caliph. Teringat masa zaman-zaman ni kan. So Alin bagi. Sebagai business owner, banyak yang fikir pasal marketing and sale. So saya siapa tu? Boleh tolong dia tak? Dekat hantar dekat tempat kawan mak dia.
Dekat Cik Taman Amira boleh Amin. tolong mute siapa yang bercakap tu ni? Siapa ni? Si Cik Fazia. Okay, so bila saya kata apa ni kata dalam perniagaan tadi kata sekarang ni adalah bidang terjun. Jadi none of us ada orang kata apa pengetahuan, kalau Mak Saleh panggil business acumen. Kami tak ada. Kami adalah graduate IT. So saya excited lah nak belajar, nak tingkatkan sale. Pergilah masuk kelas mentor tersohor pada masa tu tahun 2013-14 belajar marketing. So belajar marketing daripada dia memang kata apa, alhamdulillah menjadilah apa yang dia ajar tu saya praktikkan. So bulan 2013, 14, 15, 16 tu setiap tahun alhamdulillah dia meningkat dah student dia. Daripada 25 orang, lepas tu 60 orang, lepas tu 120 orang macam tu. Lepas tu tahun 2016 memang paling peak lah. Sampai 180 orang student pun macam tu lebih kurang. Masa tu ada dengan Taska brand sendiri, jenama sendiri, kami namakan Little Muslims. Jadi gabung-gabung semua dekat-dekat 180 student, 150 student. 150 student. Lepas tu you darab dengan 3, maksudnya 450. Ialah student 150, ibu dan bapa dia 300, ada 450. Masa tu staff ada dalam lebih kurang 20 cikgu, tadika dan taska, dan juga 5 orang yang dalam bahagian management, termasuk seorang Pak Gad. Pak Gad ni pun sebagai customer representative, dia pun menyambut tetamu datang. So reality dia adalah semasa saya nak cakap dikaburi ke tak tahu lah. Semasa peak tahun 2016 tu, bila bisnes terlalu berkembang, jadi sebenarnya kami dalam keadaan yang dia jadi keadaan yang apa orang kata pecacah merebah. Dia jadi macam apa yang partner saya dan partner saya fikirkan dan sampaikan kepada yang, kalau dalam corporate orang panggil apa, middle management team kan. Sebelum management daripada founder, lepas tu middle management, lepas tu bawah sekali kan kita punya operation staff kan, cikgu-cikgu kan. Sebenarnya middle management ni apa yang dia faham dan kami sampaikan kepada cikgu-cikgu tu lain. Lepas tu bila cikgu tu faham lain, dia terangkan dekat ibu bapa pun lain. Jadi kat situlah dia punya cacah merebah tu dia berlaku starting dia. Okay, dan pada masa itu jugalah saya mencari orang kata apa, jalan macam mana nak buat saya rasa saya dengan partner saya kita dah cakap benda dah betul dah. Masa dalam meeting selalu dengan pihak middle management, diorang faham dah. Tapi bila penyampaian yang sebenar dia dan bila orang kata apa, pelaksanaan tu dia jadi lain. So kat situlah pada tahun 2015 lah, bulan Julai masa tu, saya ingat lagi. Saya first time saya jumpa orang kata apa, satu orang Mas Saleh ni, dia datang Malaysia, dijemput oleh another mentor yang tersohor dalam kalangan usahawan, pra-usahawan. Dijemput Mas Saleh ni datang kat Malaysia untuk sampaikan tentang colored brain communication. So itulah dia jadi yang sekarang ni saya jadi inilah colored brain communication trainer lah. Dan kebanyakan saya punya program training saya integratekan dengan colored brain. So pada Julai 2015 tu first time dalam masa setengah hari saya dengar pasal colored brain, saya inilah the solution dia yang saya perlukan untuk diri saya, partner saya dan juga saya punya staff dan juga bisnes dan juga saya punya pelanggan. Okay, dan boleh kaitkan dengan orang-orang yang bekerja lah. Masa tu nilai diri kalau sebagai usahawan, saya pasti kalau ada kesini kawan-kawan tuan-puan yang ada bisnes sendiri, dia jadi celaru juga, maksudnya berapa banyak title you nak handle, berapa banyak jawatan you nak handle dalam you punya bisnes, dalam you syarikat. Kalau kita kerja corporate, dulu saya pernah kerja corporate sebagai IT support engineer. Kalau saya sebagai IT engineer kan, saya buat kerja IT je lah. Saya tak ada pula pergi buat kerja customer service. Saya kena jadi ke manager ke ada anak buah ke, tiba-tiba memandangkan kalau saya senior,
tiba-tiba saya punya manager bagi anak buah baru pula. Tak ada. Kalau saya kena ada anak buah, makanya saya pernah lah dinaikkan pangkat jadi team leader. Tapi kalau untuk orang bisnes, dia jadi macam, the title of CEO means not dia bukan adalah Chief Executive Officer, dia adalah apa? Chief Everything Officer, semua pun dia kena buat. Kan? So, masa tu memang banyaklah saya belajar, kan bidang terjun buat bisnes kan, jadi banyaklah kelas-kelas yang saya pergi belajar-belajar dengan siku-siku bisnes kan, cari mentor apa semua tu kan. Kalau saya nak relatekan dengan orang-orang yang bekerja, sama je. Kalau let's say lah anda sekarang ni bekerja sebagai seorang eksekutif jualan ke, eksekutif pemasaran ke, ataupun seorang yang buat kerja admin ke, kita kena ada mentor, senior ke, kita boleh tanya-tanya dia. Dan dalam masa yang sama juga kan, yang pasal test market ni, andai katalah kadang-kadang macam masa saya dulu kerja lah kan, selalu setiap bulan tu gaji tu cukup-cukup. Dia tak ada yang terlebih-lebih yang saya boleh saya boleh biaya saya punya hobi. Dulu saya banyak hobi, jadi duit gaji yang ada tu tak boleh lah nak biaya saya punya hobi, macam-macam hobi saya. So kalau you nak ada extra income, saya recommend you pergi test market. Cuma bagikan you punya perkhidmatan mengikut you punya skill kan. Bila you dah tahu nilai diri kan, you cuba bantu kawan ke yang ada bisnes, you punya pasangan ke, cuba bantu dari segi skill anda tu, bantu dia. So that one is kita nak test market. Okay. Tapi sekarang ni yang saya nak sampaikan, yang apa yang saya dah tahu sekarang ni, kita tak boleh jadi seseorang yang bukan diri kita. Kalau saya nak relatekan diri saya, masa nak bertukar daripada bekerja dalam bidang IT, nak jadi usahawan bidang pendidikan kanak-kanak ni, tadi kata sekarang ni, dia jadi satu benda yang susah tau sebenarnya. Orang IT, tiba-tiba nak jadi usahawan. Sebenarnya dia punya transition tu tak berapa smooth juga lah. Tapi now, sekarang saya tahu, lebih banyak tahu pasal diri saya melalui Colour Brain. Jadi saya faham kenapa saya ditakdirkan untuk jadi usahawan, dan juga ditakdirkan sekarang untuk jadi seorang corporate trainer. Tapi tapinya dia punya cabaran dia ataupun masalah dia pada diri saya adalah, saya masa yang lama tau, berbelah-belah tahun untuk faham diri sendiri. Jadi kalau kita nak jimat masa, cubalah cari mentor ataupun orang-orang yang dah lalu kan, dia punya pengalaman apa semua tu. Ataupun kalau saya cadangkan ambil tahu pasal diri kita melalui Colour Brain, dan kita tahu nilai diri kita yang sebenar macam mana. Okay. So bagi saya macam ni, kadang-kadang orang kan, dia mungkin dia tak nampak tau kita punya nilai diri. Sebab tak adil kalau kita nak suruh orang tahu kita ni punya value macam mana, tapi dalam masa yang sama kita belum tahu lagi kita punya potensi sebenar macam mana. Bagi saya adalah tak adil. Dan saya dulu, orang kata apa, bila banyak tak tahu dulu kan, dia jadi banyak banyak tak puas hati yang orang. Contoh saya letak kat sini, ini kalau yang dalam pekerjaan saya sekarang lah, I think saya ada nampak kawan-kawan saya yang corporate trainer punya ada join dalam sesi ni kan. Kadang-kadang kan kita nak charge kita punya klien tu nilai dia A. Kita rasa kita punya value, dia punya amount dia, kita patut charge A. Tapi klien dia nampak kita nilai dia B. B tu dia bukan naik, rendah. So orang tak nampak kita lagi. So jadi macam mana orang nak nampak? Kita pun belum kenal lagi. Tapi macam dulu lah, saya nak marah orang tak puas hati kan. Mungkinlah saya, orang kata apa lah, jenis extrovert ke apa, berani nak menyuarakan pendapat ke apa. Saya, yelah. Tapi sebenarnya masa tu, tahun 2000, start daripada tahun 2017-18 lah. Saya belum kenal lagi diri saya, tapi sebanyaknya kan, tak kenal lagi potensi, tapi banyak bising lah. Kita charge nilai A, tapi kita dapat nilai B.
So, sama juga kalau kita bekerja, kita rasa kita layak dapat gaji sekian-sekian. 3,500, 5,000, rasa sebab kerja dah banyak sangat buat dah ni. Tapi bos kita, majikan nampak nilai kita dekat takat gaji kita sekarang. Mungkin 2,000 ke, 2,500 ke, lepas tu kita tak puas hati. So, now sekarang yang saya tahu adalah, okay, tak apa, orang nak bayar kita rendah. So, saya letak kat diri saya, okay, now we learn, later surely we can earn. So, sekarang kita belajar dulu, nanti sebabkan kita belajar itulah kita akan dapat income yang lebih. Okay, so dalam pasal ni, bila kita tadi dibayar rendah, kita rasa kecewa. Kalau seskala kena, okay. Tapi kalau kena banyak kali, minta A dapat B dapat C, jadi kita pun penat. Penat, rasa macam orang tak nampak kita kan, kita rasa tak dihargai. So kalau antara simptom dia, kalau kita kat sini, keletihan emosi. Jadi zaman sekarang ni, kalau saya buat training ni kan, pergi kat corporate ke, agensi kerajaan ke, dia ada satu terma ni yang famous kan, iaitu terma burnout. Ramai di antara kita, orang yang bekerja sendiri ke, orang yang bisnes, ramai yang burnout tapi tak tahu punca. Okay, so bila kita burnout, keletihan emosi ni, kita tak sedar kita dalam diri kita ni, kita operate. Saya tak pasal guna bahasa macam bahasa komputer, mesin sikit kan. Kita berfungsi dalam survival mode dan juga fear mode. Contohlah, kita jadi survival mode tu, kalau saya boleh relate kat sekarang diri saya sekarang, kalau saya tak ambil job, apa-apa job yang dengan nilai yang A yang saya tak nak tu, saya nak nilai yang B, kalau banyak kali tak ambil, mana nak datang income? Saya hujung bulan tak ada gaji tetap. Jadi ambil lah. So bila ambil, banyak kali ambil, lepas tu tak puas hati. So kita dalam satu state sama ada survival mode ataupun fear mode. So Allah memang dah create kita punya otak ni, manusia sungguh cantik lah Allah ciptakan. Saya faham sekarang ni, maksudnya otak kita ni Allah dah design untuk kita ni supaya selamat. Otak kita dicipta macam tu, dan kita tidak dicipta untuk self-terminate. Kan? Jadi dalam keadaan macam tu, lama-lama kita tahan diri, dan lama burn out and survival mode. Bila masuk dalam survival mode ni, dia jadi penat yang tak tahu bila nak pulih tau. Contohlah, saya dapat banyak daripada saya punya participant training kan. Kerja contohnya Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad dia sepatutnya kita rehat, tapi macam tak cukup masa rehat. Tahu-tahu dah hari Ahad malam, alamak, cepatnya Ahad ni dah habis. Besok dah nak masuk kerja. Bila masuk kerja besok hari Isnin, timbullah orang kata sindrom Monday blues. Okay? So saya harap tadi yang siapa yang tekan-tekan satu-satu tu kan, dia pun anda tidak tergolong lah ada Monday blues tu kan. Saya setuju. Okay. So tu belum masuk lagi overthinking pasal kita dengan kita punya rakan sekerja. Nanti kalau aku buat macam ni, kalau aku lebih-lebihkan, nanti kan ada orang tak suka. Ataupun risau nanti bos tak suka idea kita. Saya ada dapat orang kata apa, saya punya audience dekat TikTok kan. Dia banyak bagi idea masa meeting, tu tak apa jadi kat dia. Kena buang kerja sebab dia ni jenis yang tak overthinking lah. Dia main cakap je. Lepas tu bos tak suka, bagi banyak idea tapi kena buang kerja. Boleh jadi macam tu. Okay? Alright. So, selalunya lah dekat dalam mana-mana organisasi ataupun bisnes kan, dulu saya ingat, saya tak create sistem, saya tak ada datangkan polisi yang tetap, yang orang kata apa, yang firm, yang teguh untuk staff. Kalau saya tinggalkan bisnes, saya pergi meeting kat luar ke, jumpa pelanggan kat luar ke, bisnes boleh tetap jalan dengan lancarnya. Pernah jadi macam tu, tapi sebenarnya ada banyak rahsia yang saya tak tahu
yang staff saya dia rahsiakan antara dua orang je yang tahu. Bila saya dan partner saya tahu, alih-alih dia dah jadi kebabum, dah jadi masalah besar. Macam tu kan. So, saya ingat itu masalah dia. Polisi ke, sistem ke. Tapi punca yang sebenarnya daripada mulanya adalah daripada manusia tu sendiri. Okay. Nampak tu, dulu kami ingatkan, yelah saya dan partner saya, orang kata apa, bila kita ponder balik, bila kita reflect balik, muhasabah balik sekarang-sekarang ni kan, apa yang saya boleh rangkumkan adalah saya berlari ke depan laju sangat. Yelah, mana taknya setiap tahun, setiap tahun jumlah pelajar meningkat, naik. Founder pergi training. Tapi kami punya staff masa tu jarang-jarang pergi training. Kadang-kadang je. Tak pun kalau nak jimat, saya sendiri yang pergi training. Dia lain tau. Kalau owner tu dan founder tu yang bagi training dekat dia punya staff, dia punya kemenjadian tak. So kita panggil trainer luar, orang luar datang masuk ajar kita punya staff. Itu antara lagi apa yang saya faham sekarang. Okay. So kita orang ke depan, saya dengan partner saya ke depan, terlalu laju ke depan, dia orang macam kat belakang nak kejar kita orang. Cik Khalis, Puan Fatin tunggulah, kami kat belakang ni. Cik Khalis, Puan Fatin kenapa pergi ambil student ramai-ramai? Kami pun dah penat dengan student ada sekarang ni, dah lah nakal apa semua. Zaman tu dia tak ada macam zaman sekarang tau, dengan kanak-kanak yang you know lah, after COVID kan, masa zaman PKP, anak-anak yang lahir pada zaman tu, perasan tak apa yang jadi kat dia orang sekarang? Ramai yang dah ke belakang dari segi apa, ada speech delay lah, ada autism lah, semua kan. Maaf kata saya terpaksa cakap perkataan tu, tapi zaman saya dulu masa ada tadika taska tu, tak ada kanak-kanak yang macam tu. Dia alih-alih kan budak-budak yang nakal tau, yang ganas, gigit orang, pergi pukul kawan lain, jerit-jerit. Teacher dia jadi pening-pening tau kat situ. Yang kita orang ni berdua pergi belajar, pergi cari peluang lain semua, memang dapatlah. Maksudnya kalau jawatan sebagai orang apa kata pemilik bisnes tu, kami betul-betul jalankan sebaiknya lah. Tapi kami lupa, kami tak, orang kata apa, tak factor in dari segi manusia yang staff. Sebab kita orang ingat dah ada middle management, dah ada supervisor, dah ada manager, dah ada orang HR, dah ada orang finance, dah ada orang admin, dah ada pak guide. Kita ingat semua okey lah kalau kita pergi tinggalkan, pergi meeting semua. Rupanya tak okey. Dia tak okey. Okey. Staff tertinggal ke belakang dan kami tak sempat nak lahirkan leader yang seterusnya. Okey. And then lagi satu, nak bina budaya yang sihat, yang bagus dalam satu organisasi tu memang susah sangat. Dia kalau, okey, walaupun contohlah kita orang Islam, Melayu kan, kita ingat kalau kita kerja dengan Melayu-Melayu senang. Tapi saya pun lupa nak factor in dulu. Sekarang baru saya faham, orang-orang yang daripada negeri-negeri lain, contohlah daripada negeri mana-manalah. Saya buka tadika tu dekat negeri Selangor. Saya KL sekarang, KL Selangor. Jadi budaya tu tak sama tau. KL Selangor dengan negeri lain. Jadi kita ingat, saya ingat senang ingat macam ni. Okey, cari staff yang belajar, at least ada diploma pendidikan awal kanak-kanak. Paling bagus, sanggup bayar gaji tinggi kalau ada degree dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ni kita tangkap. Saya pun, yalah, saya pegang macam jawatan, pegang macam role. Buat marketing, buat sales juga sikit, and then pegang yang department HR. Saya yang buat recruitment. Jadi bila saya tengok tu, ambil lah. Kan bagus kan? Dia memang bagus, tapi sebabkan budaya kerja tu, dia tak semua orang boleh senang nak absorb dan juga adapt tau. Jadi kalau tuan-puan yang bekerja kan, cuba tengok budaya kerja. Saya minta maaf saya kena cakap tau. Okay. Budaya kerja dekat agensi kerajaan dengan
swasta lain. Betul tak? Ha. SOP penting. SOP ada sikit tapi SOP ada tapi ada yang ikut, ada yang tak ikut. Okay. Lepas tu sebabkan background lain-lain lah. And then sekarang lagi boleh saya faham juga bila kita punya kerajaan lah, kita dah start, masyarakat kita dah start ada pasal ialah pendapatan, ikut pendapatan ni kan, isi rumah, B40 lah, M40, T20 semua tu kan. Masa zaman saya dulu, saya tak ada terma-terma tu. Itu pun memainkan peranan juga. Tengok orang tu daripada family mana. Tapi bukanlah mana kata kita tak boleh ambil orang yang daripada background B40. Tak semestinya. Tapi yang saya nak kata kat sini adalah budaya tu. Dia susah tau orang nak adapt. Okay. Ini yang bila sekarang boleh saya faham. Okay. Dan juga apabila business owner tu ataupun founder tu terlalu sibuk, yang pasal operation, hari-hari kita tengok pasal operation je. Tak sempat nak membina tau. Ni gambar ni diletakkan ni bermakna saya dan partner saya adalah jadi bomber. Hari-hari datang tadika taska tu dia jadi bomber. Kadang-kadang kadang-kadang dia jadi macam ni tau. Okay, datang tadika, datang tempat kerja sendiri, masuk dalam tempat syarikat sendiri, bisnes sendiri, dia jadi macam tak shock. Kang kalau aku masuk masuk office, Cik Dina ada ketuk pintu. Cik Khalis, ni problem A. Cik Khalis, ni. Cik Khalis tadi ada orang datang. Ni. Betul tak? Dia jadi macam, kita jadi founder ni, jadi yang kata bos lah apa semua ni, dia tak sempat nak buat kerja yang sepatutnya management buat. Kita orang pergi buat kerja yang operational, yang sepatutnya ialah cikgu-cikgu tu buatlah kan, sebab kita dah hire dia. Jadi dia jadi bomber. Kadang-kadang tak payah datang pun. Pukul 6.50 pagi, kadang-kadang dia jadi sakit jantung. Dia subuh dah bangun kan, betul? Okay, dah subuh, betul lepak. Okay. Ada tak parent nak call, cakap, Cik Khalis, apa ni? Saya dah sampai kat bawah tadika ni, tapi tadika tak buka. Bukan ke patut buka pukul 7? Saya kat sini dah setengah jam dah tunggu, tadika tak buka. Mana teacher? Kita nak pergi kerja ni, kita ramai ni parent ni, Cik Khalis. Apa ni? Aku dah buat jadual waktu kerja semua dah buat dah. SOP semua dah ada dah. Kan? Cikgu tak datang, dia tak nak cakap kenapa. Nanti Kang ke pukul 8 ke 8.30 begitu. Cik Khalis, sorry lah tak beritahu. Saya MC lah hari ni. Semalam awak sihat je. Kenapa tiba-tiba MC? Kenapa tak beritahu awal? Kan saya dah kena marah dengan mak bapak. Ramai gila kot apa ni yang dah sampai tapi tadika tak buka. Kita jadi bomber. Okay. So lepas tu sepatutnya sebagai founder ataupun kadang-kadang dekat dalam mana-mana organisasi kan, kerja manager atau leader, dia kena coach staff dia kena buat satu orang kata apa, alignment antara staff dan juga apa yang organisasi tu nak. Contohlah nak capai KPI macam mana kan, budaya kerja tu semua nak kena bagi alignment tu. Tak sempat nak buat, jadi bomber kan. Okay. So, apa yang saya dapati adalah the silent danger atau bahaya senyap yang saya dan partner saya tak dapat kesan, dia adalah bermula dengan miscommunication. Salah tafsir dari segi komunikasi. Okay, lepas tu saya banyak assume kata bila mana masa kadang-kadang saya pergi keluar, pergi meeting ke, pergi training ke, everything okay. Masa tu tak adalah parent-parent cari apa semua, macam masanya okay lah. So macam saya assume. Okay, tapi rupanya apa yang saya assume tu adalah ada masa-masanya kadang-kadang kan staff ni bila dia tak nampak dia punya boss, dia punya owner masuk pejabat, dia ingat owner dia pergi mana? Pergi melancong lah, pergi main golf lah, pergi bersukaria dengan anak-anak lah.
Padahal kita kat luar pun buat kerja kan. So kerana kita tak nampak miscommunication. Alah, bos saya tak masuk office. Bila orang cari, bos mana? Tak tahu. Bos kat luar. So dia jadi dia jadi assumption tau. Dia jadi assume. Staff assume macam tu. Kami assume macam ni. Jadi sebab dia senyap tau. Dia tak ada orang bagi tahu. Tapi lama-lama, tak lama lepas tu, macam saya cakap, babum meletup. Masalah besar berlaku. Okay. So, ni productivity jatuh. Apa ikut pengalaman saya kan, kadang ada masa-masanya bila kita orang tak ada kat pejabat, staff punya productivity bagus. Kadang kalau kita masuk pejabat, dia punya productivity turun. Bila bos masuk, dia jadi takut. Saya pun tak faham. Okay. Tapi sekarang saya faham lah. Jadi itulah dia antara ni yang ini kan. Lepas tu yang sedih, staff bagus resign. Tadi saya cakap ada degree tu kan. Degree dalam tingkah kanak-kanak resign. Saya tanya kenapa resign? Oh Encik Khalis, ibu dan bapa saya, dia nak saya kerja kerajaan dapat pencen. Kerja kerajaan? Kerja tadika ke? Kerja bukan tadika? Kerja tadika kemas. Dapat pencen. Lepas tu saya fikir, saya tanya balik, memang itu ke awak nak pencen, nak macam tu kan? Saya rasa awak kerja sini bagus je. Awak macam-macam idea awak bagi kan. Buat banyak pembaruan. Tapi nak berhenti juga. Kena berhenti jugalah sebab mak bapak dah suruh. Lepas tu dah kena labur diri minggu depan. Astaghfirullahalazim. Awak korang tahu tak, kalau kerja dengan kerajaan kan, dia apply dah lama gila dia apply. Dia tak dapat. Lepas tu dia kerja dengan tadika swasta. Tadika swasta, apply je confirm dapat. Sebab jawatan kosong banyak kan. Jadi bila dah kerja, dia dah sesuai kat situ, tiba-tiba panggilan minggu depan dia masuk. Kena resign. Mana sempat nak cari staff baru. So macam-macam lah jadi kan. Tu dia bermula daripada bahaya senyap yang kami tak nampak. So, kesilapanku, keegoanmu. So, founder selalu fikir, ataupun bos-bos ni selalu fikir, kan saya dah explain, saya dah explain masa meeting, okey kot, dia orang tak faham. Rupanya dia orang tak faham. Lepas tu, dia dah lama kerja. Dah lama kerja kat jawatan tu, takkan dia tak faham-faham lagi. Siapa boleh relate kat sini, boleh tekan sesuatu kan dekat dalam chat Okay, padahal saya assume ni patutnya dia dah faham dah ni kan, dia dah faham dah ni. Lepas tu tapi bila saya dah makin faham colored brain tu, rupa-rupanya miscommunication. Memang gila-gila punya miscommunication. Ni ingat dah faham tapi dia sendiri tak faham balik. Dia pun assume, staff pun assume, dia pun main buat je kerja. So yang sebenar-benarnya alignment tu tak ada. Alignment sebab yalah jarang jumpa, kadang-kadang busy, masing-masing busy kan. Bos busy, staff busy, nak meeting tak boleh. Ada bila dah set meeting pukul 3 petang, kan jadi ada budak bangun nangis-nangis, teacher nak kena pergi tengok. Tak boleh nak fokus meeting, kan. So ini antara kesilapan dari kat founder dan juga bos-bos lah. Okay. Dan yang bekerja, yang tekan nombor satu tadi kan. Satulah yang saya nasihatkan. Kita kan tak boleh anggap, sebab saya pun macam pekerja, kita tak boleh anggap bos kita ni segala macam benda dia tahu pasal dalam syarikat. Dulu saya punya marahan, saya kata apa tahu? Saya kata kat staff saya, awak ingat saya ni Tuhan ke apa? Semua benda yang korang tanya kat saya, awak ingat saya tahu ke? Saya ada benda juga yang saya tak tahu, yang korang tahu. Saya tahu bidang saya je. Saya tak boleh nak ambil tahu ataupun tahu semua sekali. Itu kerana saya marah, saya ingat, awak ingat saya Tuhan ke apa? Sampai macam tu sekali keluar bahasa masa tu muda sikit kan. Okay. So, kesilapanku, keegoanmu. So, culture yang founder tu bina, kadang kita buat SOP kan, letak kat dinding. Setengah orang dia boleh baca, tapi ramainya yang tak sempat baca.
dinding cantik, ada SOP tapi tak ada orang baca. Okay. So culture yang sebenarnya adalah owner ataupun bos bila tak ada kat pejabat, tengok apa staff dia punya perangai. Macam mana staff dia buat kerja. Itulah culture sebenarnya. Okay. Ini kepada red flag yang kami boleh share lah. Kalau keadaan dekat kita punya pejabat tadi, bila saya menyatakan statement ingat saya Tuhan ke apa kan, so maksudnya staff ataupun kita yang bekerja ni, semua benda kita tunggu arahan. Tak ada arahan, tak ada, saya tak tahu kan, kalau saya buat kan salah, nanti saya kena dipersalahkan, tak mau, nanti kan saya kena buang kerja, saya kena tolak gaji. Jadi pekerja jadi takut, semua benda bergantung kepada founder, bergantung kepada bos. Ini red flag. Okay. Sekarang staff dia tadi tunggu arahan. Nak selamat, nanti kat tak ikut arahan, dipersalahkan. Kan? And staff buat keputusan. Semuanya tanya bos. So itu red flag pertama. Okay? Yang kedua, komunikasi mula jadi emosional. Saya pernah juga saya kena dalam satu, awak bayangkan korang bayangkan dalam satu grup WhatsApp yang ada staff dan saya lah, sebab saya sebagai partner saya, dia kena berada di dalam grup lain sebab dia nak fokus dekat dalam bahagian pembangunan akademik. Jadi dia tak boleh terlalu, orang kata apa, pasal perihal HR tu dia tak boleh duduk dalam tu lah. Kita kena asingkan supaya tak pening kan, supaya kita orang boleh fokus kepada job role masing-masing. Jadi saya dalam grup WhatsApp saya dengan semua staff-staff lah. Bayangkan dalam berapa orang 7-8 orang, bawah 10 orang lah, tak sampai 10 orang tu. Semuanya bersatu lawan saya seorang. Semua orang jadi emo. Seorang cakap benda-benda yang emo. Lagi 7-8 orang semua sokong. Tak ada siapa sokong saya, semua bantah saya. Semua cakap ni tak boleh lah macam ni tak jaga kewajikan lah. Macam mana nak adabnya? Itu adalah fasa bila saya dah tahu yang pasal colored brain tu pun tak boleh juga nak handle. Sangat susah, sangat mencabar. Dia jadi passive aggressive. Passive aggressive dia macam ni tau. Pada mulanya diorang ni dia jadi macam guna bahasa-bahasa kiasan. Seorang-seorang jumpa, mula-mula seorang-seorang jumpa. All this while, selama ni dia orang kerja bagus kan, tiba-tiba dia jadi senyap. Dia tak mau bersuara tau. Dia tahu ada problem tapi dia senyap. Saya harap yang mana yang tekan satu tu, awak tak jadi macam itulah. Selama ni awak kerja bagus kan. Sampai satu masa, that's it. Aku pun penat lah kalau cakap banyak-banyak pun bukan ada orang dengar. Nanti kita jawatan sama dengan staff lain kan, dengan kawan-kawan lain. Dia jadi macam, nanti cakap lebih-lebih, nanti ni ayam tambatan ni. Ni kaki bodek bos ni. So, kalau rupanya tak tahu kawan-kawan dah kan, apa semua kan. So, nampak dia tiba-tiba staff yang bagus, tiba-tiba jadi senyap. Kan? So, itu pun red flag ketiga lah. Yang keempat, SOP wujud tapi tiada yang hormat. Pasal saya cakap tadi, kadang-kadang SOP memang kami ada buat, ada HR polisi lah apa semua, kita minta sign apa semua, employment contract dengan polisi HR apa semua, tapi dia tak ikut. Sebab environment, macam saya cakap tadi kan, yang ada berjangkit-jangkit tu kan,
Yang tu lagi power daripada SOP. SOP hanyalah kata-kata di dinding saja yang bertulis. Tapi tak ada siapa nak ikut walaupun dah sign kata akan ikut. Okay. So, dalam organisasi itu, maksudnya pada pengalaman saya adalah diorang dah tak payah ikut SOP pun tak apa. Mana beraninya bos nak buang kita orang ni. Kan kalau dia buang kita sebab tak ikut SOP, siapa nak kerja? Kan? Nanti budak-budak ni siapa nak jaga? Dia orang fikir macam tu lah masa tu lah. Oi, macam-macam lah dulu. Okay, dan leader dipilih kerana senioriti. So ini pun biasa juga. Ini banyak jadi dekat kebanyakan organisasi yang saya latih sekarang. Contohnya kan, macam dululah kalau saya boleh kaitkan dan masa saya dalam bidang IT. Orang-orang yang dalam bidang teknikal, biasanya diorang ni bagus lah kerja teknikal. Memang sebab diorang punya belajar masa kat universiti memang belajar engineering, computer science. Kalau contoh dalam bidang IT kan, setiap tahun pergi kursus pendek untuk upgrade sijil. Contohlah sebagai network engineer, belajar Cisco lah, belajar apa-apa lah untuk yang dalam bidang IT kan. Setiap 2 tahun, lepas tu dia obsolete, kena pergi lagi. Tapi, kebanyakan orang teknikal ni, dia hanya tingkatkan skill teknikal. Dia tak belajar skill kemanusiaan. Dia tak belajar skill macam mana nak jadi ketua, macam mana nak communicate, macam mana nak faham emosi. Tak ada. Tapi sebabkan the higher management ataupun HOD nampak, dia ni bagus lah buat kerja dia. Bagus buat programming. So dia dinaikkan jadi ketua kumpulan, team leader. Dan ramai orang teknikal yang saya dapati adalah dapat kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tapi tak nak ambil. Ataupun dah ambil, pergi try dulu 3 bulan, ada trial 3 bulan kan, orang kata apa, probation 3 bulan, lepas 3 bulan datang balik jumpa HOD, jumpa HR, bos saya tak nak jadilah team leader. Susah. Kerja nak handle anak buah ni susah. Lebih baik saya buat kerja komputer je. Tak payah cakap dengan manusia. Ramai macam tu orang teknikal. So, doesn't mean that kita ni dah ready untuk jadi ketua. Dia perlukan skill set lain. Perlu pergi kursus lain. Kursus leadership. Dia tak boleh pergi kursus teknikal sahaja. Okay? So, apa yang kami harap kami tahu lebih awal adalah dulu kami fikir kejayaan adalah banyak sale, banyak buka branch, ramai customer. Kerja banyak, kami berdua jadi sibuk. Oh, itu tandanya berjaya. Salah. Itu adalah salah sebenarnya. Kalau business owner ataupun bos, kalau dia semakin busy, balik rumah pun fikir pasal kerja, maksudnya something is wrong somewhere. Okay, berbeza kalau dengan staff, okay, saya faham ramai yang tekan nombor 1 tadi kan. Betul tak saya cakap ni? Staff, kalau you waktu kerja 9 to 5, after 5, you tak ada fikir pasal ada macam orang kata apa, union bagi pihak pekerja. Managers, after 5, group WhatsApp, kalau bos bagi WhatsApp, staff tak reply, jangan terminate. Tak boleh nak bagi warning. Dulu ada tau, dulu masa WhatsApp baru-baru kan, orang semua nak kena ada group WhatsApp. Bos bagi mesej pukul 10 malam, 11 malam, 12 malam, dia harapkan staff reply. Tak reply, satu dunia kena macam tu. Timbul polisi HR kata, no man, after office hours tak boleh. Tak boleh cakap dengan staff, nanti mental health problem. Kan? Sekarang zaman macam tu. So sebenarnya dia adalah pasal kemanusiaan. Kita bila bekerja kita cari orang kata work life balance kan.
So dekat sini ada konflik lah. Kat sini konflik orang-orang management, orang-orang business owner, konflik dengan pekerja. There is no work-life balance. Saya tak tahu. I mean, dari segi saya punya opinion lah dan pengalaman kan. Work-life balance tak ada, tapi work-life harmony yang kita nak cari. Work and life, it can never be balanced. Macam balance kan. Kadang-kadang sampai rumah pun, kalau yang golongan employee dengan staff pun, yelah you dapat laptop syarikat, dapat handphone syarikat. Kadang-kadang benda tu, balik dia akan, you nak buka laptop, tengok email, dekat rumah masuk WhatsApp pasal kerja, nak tak nak kita akan tengok juga kan. So there is no such balance. But macam mana kita nak harmonikan tentang bila habis waktu kerja nak layan family pula, family time pula. Ada tu dia masih lagi terbawa-bawa dia punya topi daripada tempat kerja sampai ke rumah. Biasa macam ni lah yang saya jumpa hari ni dekat bila saya buat training lah kan, cakap jumpa mana jawatan yang team leader wanita lah kan, dia pegang jawatan HOD. Balik rumah lupa nak buka topi HOD, dengan suami dia pun dia jadi bossy. Nampak? Dia tak ada work life balance, dia jadi harmony. Kita nak cari work life harmony. Okay. So apa yang founder boleh mula buat sekarang, ataupun kalau yang menentukan nombor satu, again saya kena put the context bagi balance lah. Yang orang yang kerja sendiri dan juga business owner kan. Okay, nak tak balance adalah kalau you nombor satu, you need to build the leadership skill in you. Walaupun you rasa, alah sekarang jawatan aku admin je, sekarang jawatan aku eksekutif je, takkan aku tak ada peluang lah nak jadi ketua ni. Yang senior tu tak habis lagi, dia tak pencen lagi, tak keluar, takkan aku pula nak jadi ketua kan. No, jangan fikir macam tu. No. Kita perlu bangunkan skill leadership. Walaupun kita belum ada anak buah, at least kita ada skill self leadership, able to self lead. Maksudnya bila tak ada arahan, bila anda diminta untuk membuat keputusan, anda boleh, sebab you ada skill self leadership. Kan, sebagai kalau untuk pihak management, pihak business founder, dari awal-awal cuba kena pasti orang-orang yang boleh dinaikkan sebagai leader. Dan sebagai leader juga, observe emotional energy dalam team. Kadang-kadang ini benda ni yang saya terlepas pandang dulu. Saya kurang cakna, maybe saya kurang sensitif. Kadang staff tu bila dia senyap je kan, pun bahaya juga. Lebih baik staff tu bising-bising, dia beritahu apa benda dia tak puas hati. Zaman sekarang ramai orang dia suppress tau, dia tahan. Kan bising-bising kena buang kerja. So dia tahan, dia tak bagi tahu apa masalah. Bukan masalah pasal diri dia, masalah pasal kerja. Kenapa dia tak boleh nak kerja betul-betul? Kenapa dia tak boleh perform? Dia tak bagi tahu. That kind of emotional energy pun kita kena pasti. Okay, kadang kita bekerja, yang nombor tekan satu, you semangat, seorang semangat, kawan-kawan you lain macam zombie. Lama-lama you pun akan ikut jadi macam zombie tau. Macam, alah, kerja perform cukup makan, sudahlah. Asalkan kontrak nanti renew. Saya pernah ada mentality macam tu masa kerja. Asalkan kontrak renew, kerja swasta, tahun, renew, lama-lama dah, 5 tahun juga kerja, 7 tahun, 8 tahun juga kerja, tapi kat situ je saya punya, dia stagnant. Tak ada peningkatan diri. Okay, so problem juga. So, mana-mana organisasi, dia tak selalunya collapse sebab tak ada sale, tapi collapse sebab founder dia ataupun dari pihak management terlalu lama survive. Fikir diri je, maksudnya fikir diri dia je. Fikir dia punya role dia je.
Kadang-kadang kan orang-orang yang dalam management, especially middle management, tengah-tengah. Dia tengah-tengah antara operation, atas dia ada lagi high management kan. Ini memang stuck. Dia jadi macam tak tahu macam mana aku nak belahkan staff ke ataupun nak boss. Dia belahkan boss. Orang HR selalu sangkut kat situ. So maksudnya kita jadi macam menyendiri tau. Kita jadi macam I just need to survive. Kalau tak boleh survive dalam syarikat ni, nak tukar-tukar pergi cari kerja tempat lain, kan susah sekarang ni. Nak zaman sekarang ni yang perang kat Asia Barat masih tak habis lagi kan. Orang cakap jangan berhenti kerja, tahan. So kita survive je kan. So susah lah. Jadi kalau apa kalau you rasa you dalam survival mode lama sangat, you masuk office you rasa takut, rasa macam tak selamat, so something is wrong somewhere, and kita tak boleh selamanya menganggap tempat kerja aku toksik, semua orang lah pejabat aku toksik, aku je yang okey, dan semua toksik. Sebenarnya kalau pendapat saya kan, if you ask me, kalau awak tanya saya rasa benda tu sebenarnya salah. I mean, tidak berapa tepat. Kadang-kadang toxic environment tu adalah, cuba kita check diri kita. Kadang-kadang kita yang salah faham, kita yang tak cukup kuat, kita yang tak sure diri kita macam mana, kita tak pasti kita punya kekuatan diri, kita punya kelemahan kat mana yang nak kena pergi orang kata develop lagi, nak kena minta bos hantar pergi training ke. Kita tak sempat nak buat benda tu sebab penat. Dan apa yang saya boleh simpulkan sekarang adalah balik kenallah diri kita balik. Cuba ambil masa. Saya faham kadang-kadang kita ni terlalu penat bekerja, terlalu penat dengan macam-macam role. Yelah, contoh you adalah bekerja, kat kerja tu jawatan you manager ataupun yelah staff pun. Balik rumah you adalah seorang ayah, you adalah seorang suami, jadi anak pada kita punya ibu bapa pula kan. So ada banyak tanggungjawab yang kita pegang, role yang kita pegang, head yang kita pegang kan. Dia jadi penat, balik rumah pum tidur, balik rumah senyap. Jadi tak sempat nak spend masa untuk diri sendiri. So saya mengesyorkan, kadang-kadang bila penat ni kan, you take some time untuk spend masa dengan diri sendiri je. Cuba selami diri, cuba kembali kepada diri sendiri, dan nanti you akan jumpa lah. Nanti akan jumpa. Okay, so saya rasa setakat ni saya punya perkongsian. Nanti lebih masa sikit, wrap up lah, boleh buat penggulungan. Okay, tak ada apa-apa soal, tak ada soalan. Izan tanya, tuan ada buat training? Ya ada Izan. Saya memang kerja saya yang full time sekarang adalah sebagai corporate trainer. Kalau bahasa mudah dia, saya dalam bidang soft skill. Okay. Training saya conduct, dan juga partner saya sekarang, Fatin, dia lebih fokus kepada consulting dalam HR development, macam tu. Dan kebanyakan training saya dalam bidang soft skill tu, saya garapkan, saya integratekan dengan Colored Brain. Public training boleh buat, ada. Kalau ada mana-mana. Saya sendiri yang organize tu. Okay, memang ada plan. Saya dengan Fatin bulan Julai, insyaAllah bulan Julai. Macam mana awak nak akan tahu awak follow saya dah dekat social media. Dekat TikTok ada, dekat IG ada, Facebook ada. Ya, saya memang di Klang Valley. Saya base kat Klang Valley. Tapi basically saya travel lah Izan. Kadang-kadang ada TP kan.
training provider dekat Kedah pula, dekat Johor panggil, dekat Penang panggil. Saya pergi je mana-mana. Tapi kalau saya punya base adalah di Kuala Lumpur. Yang ni memang saya dengan partner saya Fatin yang akan buat public training. Public training saya memang berkisarkan tentang coloured brain. saya tak tahu topik apa lain lah saya ni. Saya memang tapi okey, Cik Amira kejap Cik Amira. Saya bukan nak apa, saya bukan nak terlalu menjual ke apa, nak promote ke apa, tapi kan sebabkan dah 10 tahun saya praktikkan coloured brain dan kalau saya nak kaitkan dengan PAMJ, sebab saya faham PAMJ punya apa ni, dia punya asaskan agama Islam. Saya ni saya memang pujilah orang Johor. Sebab budaya yang macam ni kan, dia dekat KL tu dia jadi unik. Kalau kat Johor tu dia jadi macam semua orang mengamalkan macam ni lah. Saya kena beritahu, saya nak beritahu tu bermaksud dalam coloured brain sekarang ni saya cuba sedaya upaya sehabis baik untuk mengaitkan dengan fitrah kita. Sebab apa yang saya faham adalah coloured brain ni kita dilahirkan dengan salah satu daripada 4 jenis coloured brain. Siapa pernah baca coloured brain dengan saya mesti tahu lah ada colour yang green brain, blue brain, purple and red brain. So setiap coloured brain ni dia ada cara otak kita ni proses maklumat, proses dunia apa yang kita nampak ni. Ada cara-cara dia tersendiri untuk kita tapis maklumat tu untuk kita fahamkan diri kita. So apa yang saya dapati adalah benda tu dia adalah fitrah kita tau. Sebab kita dilahirkan dengan tak boleh pilih. Lahir-lahir je kita dapat dah coloured brain salah satu daripada 4 tu kan. So saya nampak dengan kita kembalinya kepada kita punya coloured brain dan fitrah diri kita, so segala apa kita punya cabaran, ujian dalam kerja dan kehidupan, kalau kita cuba fahamkan diri kita mengikut kita punya fitrah tu, insyaAllah kita bolehlah kena hadap ujian, kita faham kenapa dia uji. Kita faham kenapa, Allah bagi ujian ni sebab dia nak kita jadi orang. Tapi kalau tak faham, dia jadi macam boleh jadi murung boleh jadi murung. So nak elakkan murung tu lah, nak elakkan mental health problem tu, bagi saya adalah setiap kita ni kita kena faham diri kita ni mana satu coloured brain tu. And setiap coloured brain tu dia ada, saya nampak dia ada matching secara semula jadi untuk jenis pekerjaan dan juga jenis kata apa, job role. Contoh satu colour ni, dia sesuai kalau duduk kat customer service. Contoh satu lagi colour brain ni, dia naturally sesuai buat sale, buat marketing. Contoh colour brain yang ketiga ni, dia sesuai jadi accountant. Dia sesuai jadi auditor. Ya Izian, colour brain ni dia ada test. Psychometric test, ada 20 soalan. Jawab je semua soalan tu, terus dapat keputusan you punya cara you berfikir dominant ataupun genetic colour brain you. Dan yang bahagian kedua dia bagi tahu dengan colour brain mana yang kita ada masalah komunikasi. Dia bagi tahu. Dan saya biasanya akan ajarlah macam mana nak communicate dengan colour brain yang tak sama. Apa kekuatan diri you, apa kekurangan diri you mengikut colour brain. So makin lama saya nampak semua orang kena tahu lah colour brain ni, semua orang kena tahu. Okay, so Cik Izian nanti kalau awak berminat, saya tak tahu macam mana, kita maybe boleh connect dekat ni lah, dekat social media. Kalau ada 4 jenis colour brain, dia ada percentage ke memang cuma ada? Okay. Soalan awak Izian, soalan advance ni, kena masuk kelas saya. Dia satu je. Lahir-lahir je, satu je colour brain kita. Satu je datang daripada ibu atau ayah kita. Satu. Tapi yang awak rasa ada percentage tu sebab apa tahu? Kadang-kadang kita lahir dengan colour brain A, contohlah you green brain. Otak green brain dia macam patutnya dia sesuai
patutnya buat sale. Tapi dia belajar accounting, dia jadi accountant. So dia jadi macam dia tak boleh guna dia punya green brain je. Kalau dia guna green brain je jadi accountant, dia jadi apa tahu? The very creative accountant, buat creative accounting. Nak cakap menipu tu berat sangat. Dia jadi manipulate dia punya account tu. So dia baik buat, bukan saya cakap for you to not to just to survive as an accountant but to thrive. Dia perform dari accountant walaupun you green brain. Itu salah satu contohnya, Izian. Okay. So Cik Amira, saya serahkan semula kepada awak lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, demikian tadi perkongsian